Malaysia bukan negara Islam. Jangan terkejut, jangan sentap. Aku jelaskan. Sebab bila kita faham benda ni, baru kita sedar kenapa umat Islam semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Sebelum itu, sila bersilaturahim dengan aku dulu. Dengan korang menghilangkan tanda tambah di sebelah kanan korang ini dan aktifkan kelima-lima tombol di sebelah kanan anda ini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai orang ingat bila dalam IC tulis Islam, bila ada masjid besar, bila ada program agama, terus negara kita automatik jadi negara Islam. Padahal hakikatnya Malaysia adalah negara sekular. Undang-undang kita bukan berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah. Sistem kita ni diambil terus daripada tinggalan British. Satu sistem yang memang direka untuk asingkan manusia ni daripada agama. Apa maksud sekular? Ramai orang sebut tapi tak faham. Sekular adalah definisi kepada pemisahan agama dan juga kehidupan. Maksudnya apa? Agama ni hanya duduk dekat masjid, surau, kuliah. Tetapi undang-undang, ekonomi, pendidikan, pentadbiran semua berjalan tanpa merujuk kepada hukum Allah Azza wa Jalla. Inilah realiti negara kita hari ini. Apa itu negara Islam? Kalau nak kata negara Islam, syarat dia cukup-cukup jelas. Negara Islam itu ialah negara yang mengangkat hukum Allah. Rukun Islam dan rukun iman. Bukan rukun negara. Bukan hiasan, bukan slogan. Bukan sekadar letak perkataan Islam. Dalam negara Islam, dia mestilah tak ada riba. Tak ada sistem yang tekan rakyat dengan cukai berlapis-lapis. Cukai hanya dikenakan kepada orang kafarah harbi, bukan orang Islam. Tak ada kilang arak, tak ada lesen judi, tak ada hiburan yang merosakkan masyarakat. Tak ada rumah urut bersepah, tak ada sistem ekonomi kapitalis yang menindas manusia. Semua peraturan mesti tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Baru namanya negara Islam. Jadi Malaysia ni apa? Malaysia berada di bawah sistem demokrasi, sistem ciptaan barat. Sistem ini letakkan suara manusia ni lebih tinggi daripada hukum Tuhan. Kalau majoriti setuju, semua akan jadi halal. Kalau majoriti tak setuju, akan jadi haram. Sedangkan dalam Islam, halal haram ditentukan oleh Allah, bukan manusia. Inilah sebab paling besar kenapa Malaysia tidak boleh digelar sebuah negara Islam walaupun majoriti penduduknya adalah Muslim. Kenapa kita semua perlu tahu pasal benda ini? Bila kita sedar realiti yang sebenar, kita akan faham kenapa banyak kerosakan berlaku. Kita akan nampak kenapa akhlak makin rosak, keluarga makin runtuh, ekonomi sempit. Kita akan sedar kenapa sistem hidup kita penuh dengan tekanan. Semua ini bukan salah agama. Ini kerana kita hidup di bawah sistem yang asing daripada Islam. Tuan-tuan, kalau sebuah negara tidak meletakkan Allah sebagai raja, tidak mengangkat hukum Allah sebagai undang-undang tertinggi, maka negara itu bukan negara Islam. Kita boleh mula dari diri kita sendiri. Kembalikan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, bina keluarga Islam, bina masyarakat Islam sampai satu hari nanti kita sendiri yang menuntut sistem Islam kembali memerintah. Boleh faham ke? InsyaAllah Allah yang bagi faham. Jemput follow akaun ini, tanda anda sukakan kebenaran. Apa yang paling penting? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.